Bang, makan nasi goreng ayam, lepas tu baju Spiderman. Piu piu. Boleh? Let's go. Yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng ni dia ada satu rasa yang aku tak tahu nak menggambarkan rasa dia macam mana. Rasa dia macam ayam goreng. Ayam TN ni kadang manis, kadang tak manis. Aku pun heran. Ayam daging eh. Kadang-kadang aku ni duk buat video kan. Aku ni bukanlah nak famous sangat orang cakap. Cuma hobi aku ni suka buat video. Kadang ada orang suka, kadang ada orang tak suka. Benda-benda macam ni kena reda lah. Kadang ada orang suka aku makan nasi dengan telur bungkus. Kadang ada orang tak suka. Entahlah nak. Kadang ada orang suka aku makan pakai sudu. Kadang ada orang suka aku makan pakai tangan. Kadang ada juga orang suka aku makan pakai telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup kita ni tak selalu orang suka. Dan ada juga orang yang suka. Dia mungkin 1% orang tak suka, 99% orang suka. Sama juga macam aku tengah makan lah ni. Aku suka nasi putih dengan telur bungkus. Ada orang tak suka. Aku suka yang tengok ada juga manusia tak suka tengok Itulah lumrah kehidupan seseorang manusia ni. Macam aku tengah makan lah ni. Aku rasa sedap. Orang cakap, tak sedap. Sebab itulah bila orang nak kata apa, mampu happy kat dia. Bye-bye. Yang ni gentle cakap, tobat barang jadi. Hampa tengok colour dia pun hampa tahu memang piau punya. Allahu Akbar. Minyak tu. Belah lah bawang ni pun. Udah tak makan bawang. Anak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau jenis tom yum dia abang hamba. Dia tak lebih sikit-sikit tau. Dia buah lalang bagi banjir terus. Oh dah sekit dia tu. Macam mana abang makan nasi kandak banjir macam tu lah. Daging.